Assalamualaikum dan hai murid-murid putra dan putri yang cikgu sayangi. Apa khabar semua? Cikgu doakan anda semua sihat dan ceria. Jumpa lagi dalam channel Cikgu Ziza Hamid. Nak belajar apa hari ini? Jom tonton video ini hingga tamat. Murid-murid tahun 3 akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam dalam bidang adab. Sebagai pengetahuan murid-murid yang cikgu kasihi, bidang adab ini merangkumi 4 aspek utama, iaitu adab terhadap diri sendiri, kehidupan bersosial, adab terhadap Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Standard kandungan bagi unit 1, iaitu merumus konsep adab tidur mengikut sunnah Rasulullah SAW secara beradab dan istiqomah. Manakala standard pembelajaran, yang pertama, menerangkan adab tidur. Yang kedua, membaca dalil nakli yang berkaitan adab tidur. Yang ketiga, menjelaskan pelaksanaan adab tidur dengan kepentingannya. Seterusnya yang keempat, merumus kepentingan mengamalkan adab-adab tidur mengikut sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan harian. Dan yang kelima, mengamalkan adab tidur mengikut sunnah Rasulullah SAW. Di akhir pelajaran ini, murid-murid dapat: pertama, menyatakan sekurang-kurangnya 4 daripada 6 amalan sebelum tidur. Kedua, menjelaskan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 amalan selepas bangun tidur. Dan ketiga, menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah Rasulullah SAW. Sudah bersedia? Mari kita mulakan. Baik, murid-murid juga boleh merujuk dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 122 hingga 127. Baiklah, apakah amalan sebelum tidur? Oh ya, sebelum itu, sedikit info. Rasulullah SAW tidak suka kepada orang yang tidur tanpa menunaikan solat isyak terlebih dahulu. Jadi, pastikan sebelum kita tidur, kita telah menunaikan solat isyak. 6 amalan sebelum tidur. Yang pertama, tidur awal. Yang kedua, berwuduk. Ketiga, mengibas tempat tidur. Keempat, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelima, tidur mengiring di sebelah kanan. Dan yang keenam, membaca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Maksudnya, dengan nama-Mu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Baiklah, kita teruskan lagi. 5 amalan selepas bangun tidur. Baiklah, yang pertama, membaca doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan dan kepadanya kami dibangkitkan. Kedua, mengemas tempat tidur. Ketiga, membasuh tangan. Keempat, membasuh muka dan mencuci hidung dengan memasukkan air dan menghembuskannya. Dan yang kelima, bersugi atau memberus gigi. Baiklah, murid-murid yang dikasihi, seterusnya kita pelajari dalil nakli, amalan sebelum dan selepas bangun tidur. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 123 dan boleh baca bersama-sama dengan cikgu. Qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza ataita madja'aka fatawaddu wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala siqikal aiman. Riwayah Bukhari wa Muslim. Maksud hadis: apabila engkau tidur, maka hendaklah berwuduk terlebih dahulu sebagaimana wuduk untuk solat. Dan kemudian berbaringlah mengiring di sebelah kanan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi. Seterusnya kita lihat 5 kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah. Pertama, menjadi satu amalan ibadah dalam kehidupan kita. Ya, dengan mengamalkan amalan-amalan atau adab-adab sebelum dan selepas tidur tadi, ia menjadi satu ibadah dalam kehidupan kita. Yang kedua, menjaga kesihatan fizikal dan mental. Ketiga, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Keempat, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, menghindari diri daripada gangguan syaitan. Baiklah, murid-murid pernah tak dengar perkataan Qailula? Tak pernah? Oh, ada yang pernah. Waktu Qailula ialah tempoh beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur, antara 10 hingga 30 minit. Maksudnya, waktu Qailula ialah tidur sekejap sebelum masuk waktu zuhur. Baiklah, kita teruskan lagi. Apa pula kepentingan Qailula? Ya, kepentingan untuk mental kita, iaitu untuk fikiran kita, untuk akal kita, kan? Okay, yang kedua untuk fizikal kita, untuk tubuh badan kita. Jadi ada 2 kepentingan. Yang pertama untuk mental dan yang kedua untuk fizikal. Baik, untuk mental, antaranya yang pertama, kita akan dapat mengukuhkan ingatan kita. Ya, yang kedua, dapat menstabilkan emosi. Dan yang ketiga, kita dapat menghilangkan tekanan ataupun stres. Baiklah, untuk kepentingan seterusnya, iaitu kepentingan fizikal untuk tubuh badan kita pula. Yang pertama, dapat mengumpulkan tenaga untuk keperluan harian. Jadi dengan amalan Qailula ni, kita dapat rehatkan minda kita, dapat rehatkan tubuh badan kita sebelum kita menunaikan solat zuhur dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang seterusnya. Yang kedua, dapat meningkatkan sistem pertahanan badan. Dan yang terakhir, yang ketiga, dapat memberikan tenaga untuk aktiviti-aktiviti Qiyamul Lail, iaitu amalan-amalan atau ibadah waktu sepertiga akhir malam. Hai. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran ini, cikgu minta murid-murid buka buku aktiviti pendidikan Islam, muka surat 120, 121 dan 122. Siapkan latihan tersebut. Oh, ada yang tak ada buku aktiviti. Baiklah. Yang tak ada buku aktiviti, keluarkan buku latihan ataupun kertas. Boleh salin peta iting seperti dalam video ni. Jadi tuliskan jawapan dalam peta bulatan dan juga peta buih. Peta bulatan untuk amalan sebelum tidur. Manakala peta buih amalan selepas bangun tidur. Oh ya, cikgu juga ada menyediakan bahan untuk murid-murid membuat latihan. Bolehlah akses melalui pautan yang disediakan di bahagian description. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi, unit 1, jaga adab tidurmu yang telah murid-murid pelajari, dapatlah dirumuskan bahawa tidur yang berkualiti dapat menjamin kesihatan fizikal dan mental untuk tujuan beribadah. Semoga murid-murid terus istiqomah dalam mengamalkan adab-adab yang telah dipelajari dan semoga terus menjadi anak soleh dan soleha. Baiklah putra dan putri yang cikgu kasihi,
Terima kasih kerana sudi belajar bersama-sama cikgu. Jangan lupa kita berjumpa lagi. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.